Rosie and Shirley, Part 4. Hello. Hello, Siapa ni? cik siapa? Saya Cik Rozi. Siapa tu? Jadi kacak lah suara you ni. Siapa ni? Siapa tu? I Sherry. Shelly! Rosie lah! Rozi? Rosie! Kenapa suara you macam gitu? Takkan kat rumah ada bikin suara macam gini, mampus saya kena bedah bapa I. You kat mana ni? You telefon I tanya ke mana, bodoh! You kurang ajar tak you? You kat mana ni? I dah lama tak tunggu sini. Tu berapa lama I tunggu kat sini tau? I tengah siap-siap lah ni, I tengah siap-siap gitu. You dah 24 jam dah tunggu kat sini tau. 24 jam, baru 24, belum 27. Okay, itu lah, I tengah siap ni. I tengah pakai Lincah you, pantat I dah cair ni. Panas saya tak tahu. Okay, Dah okay, macam tak ada okay. pantat tau tak? Okay, I sampai, tunggulah, sabar sikit. Lincah sikit eh. Okay, I belok ni, I sampai. Apa je? I dah belok ni, I sampai. You dah belok sampai? Ha, Mana ni? belum lagi. I belok ni, luar toilet ni, I sampai sana. Lincah sikit, lincah Okay, panas ni. sabar. Shelly! Bocor! Hai! Apa khabar? Cepatnya! Dia betul-betul daripada mana ni? I tumpang over skateboard ni tadi. Skateboard. Macam mana naik tu? I duduk dia tolak lah. Bodoh lah. Sebagai bodoh. You... Ow! Sakit! Seksi you. Dia tak tengok ke perbezaan? Beza gila you. Beza gila kan? You tengok lah. Inilah masa sebab tu I tak nak pergi kerja lagi. Kerja apa you fikir ni? Dia macam tak tahu pula. I tak nak pergi kerja tu. Tu. Orang tengok I dia orang lari. I Mas betul lah rambut. macam takut tak pergi sana tahu tak? Kenapa? Takut. Takut? Ha. Kenapa? I takut semua malah kawan semua lari. Tengok badan you ni. Jijik. Tak lawa. Sampai hati cakap gitu. Apa I nangis pula? Apa ni? Jangan sedih lah. Kan main-main aja. I sensitif tau ni. Oh, sensitif. I nak kurus. Kena lagi hujan lagi ke? Hujan. Tak adalah. I ingat tempat longkang tu kena kat you duduk pasal dapat jamban tu. Mana? Sini sikit. Tempat jamban tu atas. Alah. Makin berseri lebih muka. Iya ke? Sini sikit. Habis, macam mana? Macam mana? Ni, plan kita. Kita kena lah. Terus pergi je. Kita pergi. Kita jalan kaki. Habis dengan keadaan I macam gini. Kita dah layu. Okey lah, tak apa. Dok, dia cakap kau ni lari. Jangan lagi kita dua je lah. Tak apalah, main-main. Nanti. Dulu ni tak ada taik lalat. Ya ke? Ya. Ada lah, Yuk. Tak ada. Ada air jatuh. Sorry. Balas balik. Balas. Yuk. Nanti. Dulu tak ada kat sini. Asal kat sini pula? Ada lagi nak spot I kan? You ada je, tak ada kat sini lah. Ya ke? Ya. Kat sini ke? Ya ke? Ya. Cocok-cocok kan you? Tak ada lah. Betul-betul you tengok lah. Pasal cocok ni I cakap dengan you lah ni. I kerja lelaki Sorry lah. Tonton ni I pergi apa tau? Pergi bukan financial. I pergi tu specialist. Botox Botox. ada rawat juga. Botox. I dah nak suruh dia inject sini je. Sini sikit je. Little bit ni. Sikit je? Little bit. Ini ya? Sikit. Oh. Tapi dia cocok tan sini. Tengok jadi I. Asal dia cocok kat sini pula? Mana itu tanya doktor tu, bodoh. Yang dia jumpa tu doktor buta ke? I suspect lah. I pergi jumpa doktor binatang. Tapi Patut lah. Saya bengap sangat dia untuk Sekejap, binatang. sekejap. Tapi macam mana? Macam mana? Taklah. Ni saya lupa lah. Kat mana ni? Apa ni? Tidak nampak. Ini doktor hari itu kan? Itulah, inilah. Belum habis makan lagi. Belum. I dah bawa, ingat kasih pada you. Saya tak makan mentah. Ha? Saya tak suka makan mentah. Kasihan. Nanti macam you nanti jadi. Tak nak? Tak nak. Tak sedap. Tak sedap. You cuba. Ya betul, memang besar you jumpa binatang ni doktor lah. Dia macam binatang makan mentah-mentah tak? Lidah apa jadi? You mana tahu, you tak tahu semua. Tak apa. Ini apa ya? Ini, dekat sini. Canggih kan? Sini. Dia tungkar jauh tu you. Kita naik taksi lah. Tak ada kita jalan kaki.
Jalan kaki. Kalau kita jalan kaki kan, dia sampai sana badannya kurus kurus lah. Kurus kering lah. Kurus kering lah. You pandai. Pandai kan? Fikir nak bikin kerja bodoh ni dulu. I takut, kira kita sampai sana kan. Kalau macam ni tak sampailah hajat you dah siap kubur kat sana. Pandai kan I? Pandai kan? You blow otak. Pandai bergega. Pasal I sengaja buat kat situ dia tukar kan. Kita jalan nak pergi sana. Kita jalan sana lah. Pukul. I pun kau juga kat sana takut tadi. Kita dah buat sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah dengan siapa dengan I? Dengan you lah, panjang. Siapa nak sebelah dengan you? Asal? You buruk. You pergi dulu. Bukan buruk. Buruk. Buruk okey. Jangan cakap buruk. Buruk je lah. Bukan buruk. Pantang tak pantang. Pantang. I faham dah lah. Jangan sedih lah. Makin buruk je muka. I suka cakap buruk. Apa buruk? Buruk. I suka. Suka. You like? I like. Kita pagi kita pergi sana. Nak pergi sana sekarang ni. Nak pergi sana lah. Ini macam I okey tak? Rambut I? Rambut you macam sampai sini je. Geli I. Apa ni? Rambut you geli. I pun rimas gitu tak? I rasa macam nak buka je ni rambut. Ya apa cantik ni? Dan sekarang you panjang cerita ni lah. Tak payah tanya lah. Sampai sana you boleh cerita lah. Nanti kita boleh buat panjang lah. Okay, nak pergi sekarang. Kita pergi sekarang lah. Masa nak jalan sekarang? Pasal nak tunggu tahun depan kan Christmas baru sampai kan? Christmas sampai. You nak jalan? Kita pergi lah. Nanti lambat. Nanti takut 3-4 tahun pergi Christmas ni baru sampai. Yalah. Jam pelan-pelan Saya penat Tak apalah pelan-pelan sambil jalan nanti. Pantai tak ada. Kita berbual lah. Flat you flat tak? Okey lah. Okey. I happy okey? You langsung tak ada. Tak Daripada ada. dulu tak ada. Sampai hati you. Badan macam ni pun tak ada. Tak ada. Semua yang rasa pantat pergi kat sini. Lah, rasa tu doktor I jumpa dia nanti. You I tahu punya lah. depan pun dah tak ada. Tengok macam I. Maintain. You benda tak apa dah di sana I tak cik dah pergi lah. Saya punya macam gini. I tak tahu. Dia jadi macam gini, macam gini kita jadi. Dan kita jalan sekarang. Kita jalan sekarang. Sampai jalan kita boleh berbual lah.